Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share pasal macam ni kita nak buy dan sell satu tempat ataupun satu pair tu, dalam tu kita nak buy dan sell. Ini salah satu strategi saya trading ni. Selama saya trading ni, macam mana saya dapat sell dan buy dalam satu masa. Okay, kalau kita tengok zone yang ni, korang pernah tak marking ataupun korang mapping yang kita target harga untuk kita sell ni dekat atas ni. Tapi harga ni dia naik sampai sini dia reverse. Sebab apa? Sebab sini adalah zone breakout ataupun zone BO. Okay, zone breakout, zone breakout, zone breakout. Kat sini adalah zone breakout. Sebab tu lah ramai orang tu dia marking tu dia tak kena. Dia tak perasan kat sini adalah zone breakout. Okay, zone breakout ni adalah zone kita kena clearkan dulu. Okay, kita kena clearkan satu persatu. Okay, kita kena clearkan. Zone ni kita kena clearkan. Nampak tak ni? Ni zone breakout ni kita kena clearkan. Lepas harga dia dah touch ni, dia dah touch yang breakout ni, dia akan pergi cari yang breakout pula, yang next breakout yang terdekat. Kalau saya kat sini lah, dekat sini, harga pun datang balik. Dia akan datang kat sini, dia akan clear ni. Bila dia dah clear yang ni, yang breakout ni, barulah dia akan tembus, dia akan cari resistance yang atas sekali. Barulah dia buat penurunan. Okay, dia akan buat kan? Sebab harga forex ni dia hari-hari macam ni. Dia akan naik, turun, naik, turun. Sebenarnya kat zone ni zone breakout. Okay, ni zone reversal, ni breakout. Sebab tu lah harga ni main dalam ni. Ini untuk higher time frame, untuk direction yang besar. Okay, once direction kita betul dekat higher time frame ni. Okay, bila harga direction kita betul dekat higher time frame, lower time frame ni kita akan cari peluang re-entry je. Faham tak? Okay, dekat low time frame, bila harga tu dah sampai dekat zone kita, kita akan cari confirmation ataupun cara kita nak entry. Okay, cara nak entry yang pertama kita kena rejection, structure, concept dan momentum. Okay, dan bila harga low time frame ni dia masuk untuk zone buy, kita kena selari. Okay, high time frame dengan low time frame kena selari. Contohnya, kalau zone ni buy, low time frame pun kena selari buy. Okay, baru kita masuk entry buy. Kalau tak, kita tak boleh masuk buy. Okay, dia tak selari. Contohnya, apa saya maksudkan adalah bila zone ni buy, tapi harga menekan menurun, menekan menurun, menekan menurun kat low time frame, itu bermaksud harga ni belum ready. Atau kalau macam ni, saya takkan buy lagi lah. Okay, saya nak buy bila? Bila ada satu candle, dia naik besar macam ni, baru saya akan follow entry. Saya bagi dia jalan dulu. Saya akan masuk kat second entry ataupun saya akan masuk dekat continuation ataupun breakout kat sini, baru saya masuk buy dekat low time frame. Ini high time frame. High time frame kita akan cari direction arah. Okay, kita kena betulkan dulu direction besar ni. Okay, bila direction dah betul, barulah kita masuk ke low time frame. Okay, apa-apa pun yang point dia adalah kita kena cari arah. Okay, pembetulkan direction. Direction ni segala-galanya. Kalau direction ni salah, korang marking kat sini salah, automatically yang ni semua akan salah. Sebab tu saya tekankan, okay, dalam trading sebenarnya, okay, dia bukan macam ni marking dia. Okay, ni salah. Okay, tak semua orang trader dia alert. Okay, benda ni kalau kita trade macam ni lah, ini lah trading macam ni, sebenarnya reality dia macam ni. Marking dia, pergerakan market. Kalau korang ni alert sikit ataupun korang perasan, korang cuba buat back test. Sebenarnya pergerakan market sebenarnya macam ni, tapi dia menaik. Dia bukan macam ni. Kalau macam ni, semua orang, sebab tu lah dia akan profit, lepas tu dia loss. Dia profit, dia loss balik. Sebab apa? Direction dia marking high time tu salah. Dia kena marking sengit macam ni. Sebab tu lah korang kena marking, perbetulkan marking macam mana saya marking ni. Okay, korang kena perbetulkan marking ni. Once korang faham benda ni, and then masuk low time frame, kita akan cari entry je.
Itu yang penting ni. Okay, dan kita tak perlukan banyak setup. Okay, macam saya dah dapat direction kat sini, nak turun, okay, saya akan cari re-entry sampai ke bawah ni. And then saya akan buy sampai atas ni, and then sell balik. Kita nak trading macam tu. Keep it simple. Itu yang kita kena belajar. Macam kita nak entry ni. Sebab once kau dah betulkan direction ni, automatically low time frame ni senang je, mudah. Tapi korang kena betulkan ni dulu. Okay, dan kena fahamkan time frame. Zone mana yang kuat, zone mana yang kita kena kahwinkan. Itu salah satu next topic lah. Ini saya nak cerita pasal setup, buy dan sell. Macam saya buy dan sell, konsep yang kita buat ni. Okay, itu saja untuk ini. Assalamualaikum.